harga emas akan jatuh menjunam dengan lebih teruk bila-bila masa sahaja, sebab bank-bank pusat sudah berada di dalam posisi untung. Bila-bila masa sahaja mereka boleh jual dan harga akan terus jatuh menjunam. Ini adalah antara interpretasi ataupun analisa yang dibuat oleh traders ataupun pelabur emas berkenaan pergerakan harga emas sejak kebelakangan ni lah. Ini argumen yang mereka katakan untuk predik pergerakan harga emas akan datang. Dan responding to that statement, apa yang saya baca adalah berbeza. Naratif sekarang sudah berbeza. Bank-bank pusat membeli emas sekarang lebih kepada untuk mengurangkan kebergantungan mereka kepada US dollar. Naratif sebelum ni, ya, memang mereka membeli emas untuk diversify portfolio. Memang ada instances di mana mereka menjual emas mereka. Kanada pun sudah habis emas reserve mereka sebab dah jual. France dan juga ada beberapa negara lain yang saya dah tak ingat dah. Switzerland pun ada juga rasanya. Itu naratifnya sebelum ni. Mereka membeli emas untuk diversify portfolio pelaburan. Tetapi sekarang mereka membeli emas untuk dijadikan sebagai aset penyimpan nilai dan mereka kurangkan kebergantungan kepada US dollar. Jadi walaupun mereka berada di posisi yang tengah untung sekarang, mereka tak akan jual. Probability untuk mereka menjual emas pegangan mereka itu sangat-sangatlah rendah. Dan kita boleh lihat baru-baru ni sahaja bank pusat negara China, Turki dan juga India, mereka masih lagi membeli emas dalam jumlah yang besar walaupun harga tengah tinggi. Jadi perlu faham kenapa bank-bank pusat membeli emas. Kita sebagai orang biasa ni perlu jelas kenapa kita membeli emas, bukan sebagai pelaburan tetapi jadikan sebagai aset penyimpan nilai.